Baru keluar kerja, gaji ada 1,700, 1,800. So, nak beli kereta Honda CRJ boleh tak? Okey, kalau untuk loan kedai tak ada masalahnya. Okey, tapi CRJ sekarang kita macam tak ada stok lah. Tapi kalau you mau kereta lain macam Honda Accord ke, Civic ke, Camry ke, Lexus ke, Lexus sana ada SPG Lexus Okey, atau you nak Sonata ke, nampak muda sikit punya, atau Vios Tugong kita pun boleh tak. Tapi ini kereta kira dia mantap sikit punya, muka dari 8,000 ke atas So kalau you baru keluar kerja you tak ada apa-apa dokumen kan, kita boleh buat punya. Walaupun you kerja 1 bulan saja kita pun boleh buat punya, tak ada masalah lainnya. So kalau you punya budget tak tinggi macam ni, muka tak ada 8,000, you mau 3-4,000 punya, kita pun ada kawan-kawan. So you boleh datang tengoklah, kita ada yang banyak-banyak kereta murah sikit punya, kau orang boleh tengok. So untuk loan kedai lah, so kalau you nak loan bank ke, gaji 1,700 you kena ada full set dokumen CRJ pun tak boleh sebab kereta dah lama sikit, tak boleh buat loan, dia boleh beli cash saja. Tapi you mau buat loan kedai, kita boleh buat. CRJ kita pun boleh buat. Stok tak ada lah, tapi kalau you nak buat, kita boleh buat lah, muka dari 12,000 lah. Banyak muda lah dia suka ini FD Civic FD. Ini JDM punya pattern kita pun ada. Follow Awang, dapatkan info dan knowledge kereta.